Alright, inilah keadaan kita pada pagi ni. Flamingo by the Beach Resort. Sea view sea view. Ada balkoni, nampak pool. Okay, sea view cantik. Kita sekarang pukul 8.45 baru nak turun breakfast. Lepas tu kita nak bawa budak-budak pergi mandi kolam. Laut tak payah lah kot, kolam je lah. Jom. Jom. Okay, jom kita pergi breakfast. Roti. Mana kat hotel tu? Ada dalam bukit. Bagi Abi ya. Ni ada breakfast ke? Naik atas. Mana dia tadi? Ha? Ada mana kat tadi? Mama. Kita kalah ada dalam Kedah. ada yang ni. Okay, just clean the room. Just clean the room. Tak boleh. Turun. Oh, 2 kali lah breakfast ni. Ya ke? Alright, kita nak pergi breakfast kat cafe dia. Hi, good morning. Morning. Ini 1121. 1121. Untuk diorang tempat duduk dalam ni pun ada kosong pun, dekat luar garden view pun ada. Thank you. Mana ni? Bapak tu. Jom ajak. Ha? Jom. Ambil rekod mah. Ambil kat apa lah. Oh, sorry. Oh, telur ni. Telur dah siap ni ke? Pisang, roti pisang. Makan makan roti. Oh, ada nak ni? Adik ni. Ha, nak. Nak. Cheese. Ha. Tu cheese. Cheese tadi. Oh, ni sedap. Ni mesti suka ni. Ada punya ni. Mana ni? Pinggan. Buah ni. Ni buah. Pinggan. Ada nak sausage. Oh, hot sausage. Sausage nak? Okay, ambil je lah. Tu bawah tu. Adik nak makan dah. Adik kasih tu. Okay geng, kita dah ambil breakfast. Makan 3 orang. Okay, kita makan 3 orang je. Kita ada telur, ada hotdog, ada kentang, nugget. Ini apa ni? Chicken slice. Ada ni honey star. Ni apa benda lah, hotel ayam. Budak-budak mandi dekat kolam sebelah je.
kat kolam sebelah. Okey. Ada kak. Tak boleh kak. Kak tak boleh. Keluar. Tak boleh. Tak boleh awak. Yang mulia lah. Children. Ada kak. Tak boleh. Tak boleh kak. Ada jangan. Pergi sana. Jom. Tulis tu children are not allowed. Children apa? Budak-budak tak boleh. Kenapa? Memang tak boleh lah. Habis tu nak apa lagi? Pergi tu Umi kat sana, pergi sana. Habis tu jaga ni. Habis sini dalam sini boleh. Ya, sini dalam. Tak dalam. Sini dalam. Ya, ada tepi dah. Kakak je please. Habis kakak je. Kat dalam. Please. Habis. Ayan. Ni sana. Sini kan dalam dah. Lagi dah. Mandi dek, mandi. Tunggu orang punya. Orang punya. Tadi ada orang situ dia bagi mandi jap. Dia mana? Iya ke? Mandi dek, mandi. Tunggu orang punya. Orang punya. Tadi ada orang situ dia bagi mandi jap. Dia mana? Iya ke? Hai, kita kat kolam renang. Kolam renang Flamingo. Kolam. Jaga. Sana. Boleh kena air tak? Hari tu kena. Nanti dia dah sangkut dah. Hari tu boleh. Berang. Oh, Google yang angkat balik, Pak. Kakak jangan letak bawah. Apa? Google yang letak bawah, tak atas. Ha? Yang kat bawah, tak atas. Apa? Pedang. Adik. Adik, no. Dicubit kakak keluar. Ayah ni tengok je. Dia berenang kat bawah kat dia cubit tarik. Oh, okey, jom. Sejam bang, dalam sejam. Dia tengah cuci sejam macam tu bang. Oh, tengah cuci. Sejam. Tutup lah bang? Sejam.
Bang. Tahu sini ya. Oh. Ini baru pantai. Tak mau balik pasir. Ini baru pantai, Dik. Ama? Ini baru pantai asal. Kena adik. Kena kakak. Kena kakak ah. Kan angin. Adik tak mau, Adik. Kena pasir. Adik tu. Adik sini, Adik. Ryan. Sini. Oi. Abi, pantai seluruh ni satu pantai ni untuk semua negeri lah, Abi. Disambung-sambung. Kita suka air. Kita takut air ni. Abi, jangan naik tu. Ini Abi tak biasa lah sini. Tapi Sir, sakit? Tak, saya pedih. Kakak pergi basuh kat atas tu, Kak. Kakak, pergi basuh kat paip atas tu. Tu ada paip kat situ. Ayan. Kena mata nanti. Okey geng, sekarang kita nak mandi pantai kejap. Sebab sekejap asal ni. Sorry, dia punya lens ada kotor. Okey, kita nak pergi mandi pantai dulu sebab kolam dia punya schedule untuk cuci 11 sampai ke 12. Lepas tu kita sambung mandi kolam. So dekat hotel ni ada laluan dia untuk keluar pantai. So kita layar pantai tu dalam sejam lebih tu. Lepas tu kita sambung kat kolam renang. Budak-budak mandi pantai. Yang budak ni dia tak suka sangat laut sebab dia takut air. Yang 2 orang ni 3 orang. Ni 3 orang. 2 orang anak, seorang bini. Ini suka mandi pantai. saya tak suka mandi pantai, saya suka mandi kolam. Okay, lagi sejam kita mandi kolam. Okay, inilah. Oh, Penang punya vibe lain lah. Kenapa tak boleh pergi atas pantai? Abi, nak naik jet ski. Kakak usah je lah. Okey, ini pantai PD. PD tak. Batu Feringgi sana. Batu Feringgi belah sana, Batu Feringgi. Batu Feringgi belah sana, sini dekat Flamingo Beach Resort. Bilik kita kat situ nampak tu. Bilik kita yang yang tengok yang tu. Mana jap? Tu bilik kita. Memang sea view lah, sea view. Tadi ayah dia tengok apa ke? Ayah apa? Yang baju kuning tu?
Tak, Oma ingatkan yang Melayu tu. Mak Saleh tu. Mak Saleh. Tak kau Saleh macam Arab tu. Arab main tu macam apa? Oh. Sebab apa kakak kata? Tak, dia berenang, dia pegang kakak, dia terus tarik macam tu. Bahaya. Dia nak emas kot. Tak, dia nak gurau saja. Tadi pun dia buat ada macam tu. Memang bergurau kasar. Itu tengok ada orang. Tahu. Sini. Adik marah. Adik marah. Ha tu adik sekali ni. Adik sekali. Okey. Kita mandi dekat pantai. Okey. Right. Budak tu tak ada kawan, so kita kena pergi. Adik. Dok sana. Dok. Sana dok. Sini lagi sini. Sini. Kenapa dia bawa? Tak tahu. Aduh. Tak boleh tahu. Get. Tak ada. Tapi mana nak angkat umi tinggi-tinggi? Oh, semua tak naik lagi? Pasik. Dia orang dah naik dah. Umi dia tak naik lagi. Kakak naik yang tinggi. Habis mana nak angkat umi tinggi-tinggi tu? Habis Dah. tolong. Ha? Penganjat. Tak, ada satu, dia ada dua. Satu tinggi, satu rendah. Ya. Oh, cantiknya sini. Alamak. Mana dia? Oh, cantik tu. Itu tak? Ha? Popoy. Hati-hati. Kakak. Okay, buat. Mana rekod tadi? Tadi rekod pendek je. Pokok kan? Adam tak nak. Adam sekejap je. Umi tinggi lah ni. Lagi satu ni tinggi mana? Bila angkat tinggi macam ni. Mana ada kursi tu? Ha? Boleh ke? Tak apalah, minit. Kepala. Tak. Dia lepas. Ha kan? Dia lepas ke? Ha. La ilaha illallah. Dia lepas tangan dia. Tak lepas. Kena kepala dia sikit je. Dia seronok saya. Taklah. Dia pergi lepas tangan dia. Belum, habis nak berhentikan. Kan? Itu mana boleh. Sebab dia kayu je. Dia letak kayu je. Dah. Sikit je. Dia ingat tak sampai tapi sikit je. Tangan tu. Cuma dia kayu papan tu. Papan yang selapis ni ah. Mana dia? Mana dia? Dia kalau buayan. Dia kalau buayan yang macam kat taman tu okey lah. Kalau tak membangkan badan tu, betul. Jatuh lah. Dia orang kena pegang lah. Buai tu boleh situ. Dah. Dek. Ada jet ski. Ayalah. Dek. Nenek nak ikut ke tanya? Nenek nak ikut ke? Bye. Kenapa nenek tak Ayah ikut? tak nak bawa. Ayah tak nak bawa. Ya. Ayah tak nak ajak. Dah nenek nak ikut. Kena mata pancik. Nenek yang tak nak pergi. Kena pancik adik. Ada bola. Baling belah sana. Jangan baling belah sini. Besar. Oh, atuk cuti hari ni. Hari ni hari apa? Oh, Ahad. Mak cuci dah. Cuti datang lah sini. Bila aku dah makan. Besok sekolah dah. Besok dengan Selasa patut sekolah. Oh, Selasa
Selasa sekolah. Tak, Isnin dengan Selasa patutnya sekolah. Rabu cuti balik tahun baru. Oh, tu. Besok tak tapi- ada sekolah. Dah dia ni cuti ya. Dah dia kat sini. Ya. Allah. Dia dah balik Sekolah. Siapa tu dah balik Dah balik malam tadi. Malam? Oh. Inilah si Akak malam, akak. akak malam tadi balik dah. Awalnya dia balik. Besok dia nak sekolah lagi. Besok nak sekolah juga. Oh. Dia hari apa datang? Hari Jumaat. Ha? Dia pun datang Jumaat. Hari apa? Hari Sabtu lah datang lah. Hari Sabtu. Semalam balik. Hari Sabtu datang. Mana macam mana nenek? Semalam lah kat rumah. Hari Jumaat tak datang. Jumaat, Sabtu semalam balik malam. Dia semalam je ke? Satu hari je? Dia semalam je. Semalam hari Jumaat lah tu dia datang. Adam. Adam, tengok Adam. 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 Wah, video kamera apa? Mana kamera Abi? Handphone mana? Mana handphone Abi? Ha? Lepas kayu. Orang tua tu yang main lah. Orang tua. Sekali yang tu pula patah. Sangat. Ya, lepas tu patah, dahan dia patah. Ah? Ini kan buai. Yelah, nanti patah dahan dia pula. Dahan besar tu. Besar sikit, boleh lah. Boleh. Handphone Nabi mana? Ha? Weh. Nah. Tutup Abi punya kamera ni dah lama. Ya, anak Ang ah, anak Ang. Anak Waang. Anak Waang dah tua lah. Apa lah. Oh, hati-hati ni. Kenapa? Kau sampai kaki tak Kenapa kak? Tak sampai. Tinggi. Adam, adik. Kena kepala kakak tu. Kenapa? Adik balik ke? Dah, jom lah mandi pool lah. Dah Kenapa? siap dah. Kenapa? Dah 1 jam ke? Ada hantar pun kepala. Adam. Dah. Dah, jom. Adam ni suka buat kakak lah. Kenapa buat kakak? Kakak main belah sini lah. Main belah sana. Dah, Kenapa lah kakak tu buat? itulah. Dia kuat ke? Dah lah balik. Adam, minta maaf. Dah balik ke yang dulu kat kampung. Minta maaf. Tadi pasal ni ada depan. Tak sengaja ke? Belakang tu. Beritahu Tok. Ya, buat. Okey. Nak pantai ya. Dah. Kakak penat ni yang biasa. Okey. Terantuk ke? Terantuk? Ha? Sekejap ni. Okey, dah. Ma. Ha. Sekejap. Apa dia? Kenapa Khalisa? Terhantuk kepala dia dengan si Adam. Ha. Terhantuk dengan si Adam. Ini pantai hotel kat sana. Tadi kita mandi kat sana kan. So kat sebelah ni kita ada buayan kat hotel apa ni? Immediato Laguna Bay. Ada buayan, ada kursi, kedai-kedai makan tengok ni. Tapi ni bar ni. Arak-arak. So tak payahlah. Okey. Sini. Mana kakak ni? Kakak mana? Ada kenapa buat kakak? Jet ski 115 minit kat Penang. RM100 15 minit.
So hotel Flamingo kat sini ada geng yang buat jet ski ke, nak ni ke, belon ni ke. Dah. Alright. Kita sekarang dekat kolam. Nah. Santai. Cepat lah habis. Bola, tarik bawah. Habis nak video lah. Mana dah? Ya, aku nak. Dah, video lah. Ni dah. Adik, Ryan. Ada. Balik. Kat mana ni? Sini. Cepat turun lompat mandi. Lompat dah. Satu. Jangan. Dua orang. Lompat ada mana kat sini jap. Dulu jap. Kan? Satu, dua, tiga. Dah. Kak. Sekali lah. Kakak, sekali lompat sekali sama-sama. Ya, adik. Abang Cik lompat jap. Ya, Abang Cik lompat jap. Ya, satu. Jap. Jangan. Jangan ni Abi boleh buat slow mo ni. Satu, dua, tiga. Pandai lompat. Dia berenang. Kawan adik ke? Tu? Jom. Jom lompat jom. Dia lompat. Dia lompat. Cepat. Dia lompat cepat adik. Dia lompat cepat. Cepat lompat. One, two, yay! Sekali ni. 34 years. 1, 2, 3. Lompat. Ya, kejap ni ada satu teman. Abi ada sini kayak. Dia macam tu. Dua. Tu. Oh. Abi. Okey, jangan. Rasa dulu tak pedas. Kalau pedas kena main. Pedas, cheese. Abang, nanti anda siap makan
Mandi tu dah. Ni janganlah habiskan. Kau kalau ambil lah. Dalam hotel lah pula. Oh, kalau dah lah. Mana muat? Mana cukup? Dia tak boleh, dah sejuk tak ada. Tadi dia orang makan elok lah. Orang putih ni makan elok lah. Mana? Susah ni. Tak ada lah. Dalam ni lah. Tak nampak ke? Ada lah. Nanti tak sempat. Main kolam. Tempat. Besok mana mandi lagi? Ya. Nah. Abi boleh masuk dalam air ke? So. Dah buat macam tadi tau. Tu kakak terus naik. Tau. 1, 2. Apa jap? Apa? Tu. Apa? Buat macam kakak masuk ni. Pegang lantai tu naik tarik. Boleh? Okey, boleh. 1, 2, 3. Ada pula. Ada. Hero. Dulu naik. Dulu naik. Ada takut macam. Ya. Dah. 1, 2, 3. Entah ada tak tidak. Cuba. Tengok adik. Tengok adik. 1, 2, 3. Nampak tak? Habis kan tak boleh main. 3. Masuklah bagi Kak Omar. Nak lompat. Dua, tiga. Tak mau ah. Habis dekat sikit. Tu, dua, tiga. Oh, ada pengambil lah. Okey, ada pengambilnya. Tak pengambil, benang. Tu dua. Okey. Okey, nasib kita tak baik sikit. Okey guys, Okey guys, nasib kita tak baik sikit hari ni. So pipe kita ada masalah. Pipe untuk buang air kecil, buang air besar. So tadi maintenance datang, dia nak try repair tapi tak boleh. So dia bagi kita bilik lain. So kita kena kemas-kemas, penat sikit lah. Nak kena kemas nak tukar bilik lain pula. Sekarang dah pukul kat 6 kita nak pergi Sungai Petani ni. Ada job, 2 job. Dalam gembira job dapat job, tapi ada benda yang sedih sikit lah. Nak tukar bilik, so kita kelam kabut. Dia asyik tanya bila boleh tukar, bila boleh tukar. Dia ingat kemas bilik ni kejap. Sebab kita tak ready lagi nak pindah bilik sebab nak kena kemas semua barang kan. Tu nak pindah sana pula. So kat sana nanti kita nak balik malam, nak kena buka barang. Esok kita nak check out. Saya harap dia bagilah 1 malam cuma. Tapi tak mungkin lah dia bagi bilik je. Kacau. Besok kita nak check out. Besok kita check out, besok kita balik. Hari ni 1 malam je. Alright. Kita tengok view dari bilik 1121 dulu. Nanti kita pindah atas tingkat 13.
agak ramai dah petang. View petang. Okay guys, kita dah masuk bilik baru. Sama je sebenarnya. So kita review balik bilik yang kita dapat, sama. Tadi tingkat 11, kita pindah tingkat 13. Gambar je lah yang nak kata. Okay, katil super single Super single tapi dia besar lah sebenarnya. Muat ada 4 orang ni. Kalau ada anak 5 orang, ada anak 5 orang, anak 3 orang macam aku kecil-kecil ni boleh. So ni balkoni dia sama lah. View sama. Sebab beza dia tingkat je. Tingkat tadi kat bawah. So dia tinggi sikit. Inilah keadaan dia. Flamingo. Korang boleh datang cuti kat sini. Okay dah, jom. Adik pun keluar air liur. Bye. Okay, hello guys. Sekarang kita kat hotel lagi. Kita tak jadi balik hari ni, kita jadi balik besok. Sebab kita orang nak mandi kolam ni. Nak mandi tengok kolam. Oh, sana kolam. Okay, sekejap lagi saya akan masukkan kamera ni dalam air. Tunggu ayah saya datang lah. Lepas tu kita tengok ke suasana air dalam apa dalam nama dia tu? Dalam si kolam ni kita masukkan air ni. Jadi bush. Jatuh. Okay, nanti kita buat video ya. Okay, wassalam. Ni TV tak elok. Ni selipar. Jom pakai tu button atas dulu Korang tengok ni. Kalau korang tengok, korang boleh pergi. Dah. Okay, korang tengok ni. Hotel tinggi. Tingkat 12. Dah. Tu sungai Laut lah. Sungai laut. Dah risau. Jom belakang. Tu laut. Jom, kita masuk rumah. Ada apa-apa je boleh. Jom. Jangan dia cinta. Patah tunggu. Tengah mandi. Ni si bau. Bau telur. Okay. Nanti kalau kita dah balik, kita masih kat Pening lagi. Nanti kita balik, kita beli roti jagung. Okay, bye.
Okay, kita sampai dekat Kapitan. Okay, kita jam. Jom. Okay guys, sekarang kita nak ambil nasi putih. Sekejap lagi. Nasi putih 1 kosong je. Belum lagi. Oh, pukul apa? Pukul apa? Nasi putih pukul apa? Tambah lagi. Nanti kita ambil nasi. Lagi 15 minit baru siap nasi.